Assalamualaikum. Kenapa bang? Bang, nasi Sumatera tu? Boleh bang. Bang, kau campur boleh bang? Kau campur boleh? Kau campur ada gulai kuning, Okey. kari ikan, kuah kelutuk, gulai kawah dan kari ayam. Okey. Ini ada acar timun. Ni memang basic nasi Sumatera memang Ya macam ni bang. lah. Ini ada toge. Okey. Bang, sambal boleh bang Sambal boleh. Ni belacan? Sambal belacan bang. Okey. Ayam goreng boleh bang Ayam goreng boleh? Okey bang, ada tambahan apa lagi bang? Tu kaki ayam Ya bang. Kaki ayam boleh? Boleh bang Okey bang. Kalau ni nak tanya, ni apa ni? Ini labu sira bang. Labu sirih. Okey, boleh satu. Boleh bang Ha. Ni makan memang makan dengan nasi gitu je. tak bang, ni macam dessert bang. Oh ya. Yeah. Main macam manis kan? Oh. Okey bang. Okey, tengok sikit. Sama. Okey kak, kalau sini RM1 kak? Kalau macam ni, kalau tak termasuk air bang. Ha. Masuk air ke tak masuk air bang? Air satu. Air satu Kalau macam ni, 25 sen. 25 sen. Dengan ni labu sirih ni? Sekarang apa sikit sen? Labu Sekarang. sirih ni satu RM3. RM1. Okey, boleh. Terima kasih. Nasi Sumatera ni makanan yang dibawakan khas pada asalnya daripada orang Indonesia berkahwin Okey. dengan orang Kelantan. Aha. Dan akhirnya mereka buka kedai makan lah di Kelantan. Okey. Pada asalnya nasi Sumatera ni diberi nama sebagai nasi paku. Nasi Oh, paku okey. tu diorang bungkus dulu. Waktu zaman-zaman dulu lah yang diorang buka masuk ke Kelantan ni, diorang bungkus nasi tu dan akhirnya diorang letakkan paku kat bahagian atas. Oh, okey. Dah bungkus letakkan paku kat atas. Tapi baru-baru ni dah keluar atar yang Okey, boleh faham. dekat makanan tu sebab membahayakan sebagainya lah. Ha. Jadi ditukarkan nama kepada nasi Sumatera lah yang ada daripada dulu sampai ke sekarang. Oh, okey, baik. Kita buka setakat ni kita tutup pada hari Jumaat. Okey. Okey, daripada pukul 10 pagi sehingga 4 petang lah. Tapi saya minta kepada pelanggan-pelanggan yang nak hadir tu untuk menikmati keseluruhan juadah yang ada di sini, minta datang lebih awal lah. Ni ada gulai kuning bang, Gulai kuning. kari ikan, Okey. ni kuah kelutuk, gulai kawah dan kari ayam. Saya boleh bang? Saya boleh. Boleh bang Ni acar. Acar timun lah. Ya, ni toge. Okey. Okey bang, sambal boleh bang Okey bang, ni menu special bang. Okey. Ada keting bang. Ni keting masak apa ni? Keting gulai kuning bang. Okey. Dengan daging kelutuk. Daging kelutuk. Ya bang. Okey. Okey bang. Mantap.